pergi dengan manusia dia tak boleh nak lari. Dulu Pak Cik biasa duduk Awana Hotel. Awana Hotel? Kerja security dekat Genting Island. Oish. Pak Cik dulu pertama kali kena ronda apa seram. Kunci car dulu pakai kunci car. Ya, kunci kan? Seram. Waktu tu kunci-kunci tak pernah ada benda apa-apa lawak-lawak lah. Masa sign buku tu ada benda. Kat atas tu kami panggil primasu lah untuk agung-agung punya kan. Macam Sultan Pahang ke Agung ke dia akan cek atas sekali. Oh ya lah, atas sini tu. Jadi masa tu Sultan Pahang duduk. Bila Sultan Pahang tu ada ke tak ada ke, kami kena sign buku kat situ kan. Orang bagi tingkat 29. Ketua dah kata dah, pegawai kata dah, naik atas sign buku, turun bawah. Set kita ni, kita dah tutup dah, kita tak ada Sultan Pahang dah tidak, tak mengganggu dia lah kan. Kita nak turun tu dia bunyi dah. Ajar ada orang buka. Tapi pakcik biasa dah tu kan. Ya, macam layan. Macam layan je lah. Bagi pakcik dah ada kata latih, aku tak kacang, sudah. Kan. Dia benda ni, dia syaitan dia buat perasaan kita. Macam mana? Dia main perasaan. Ni kerja syaitan lah. Dia nak bagi kita takut kan. Kalau pakcik tu salah seorang tu dulu dia biasa jadi budak apis. Dia dulu cerita kat kami, dia kata elakkan daripada perasaan takut kan. Syaitan dia suka main perasaan kita takut.